Okay, seriously, hari ni sangat best ha. Tak panas sangat, tak cerah sangat. Macam nak pergi rounding-rounding je jalan sikit. Jom kita cari tempat yang kita ride sikit. Cari tempat yang scenerik sikit. Lepak jom. Jom. Wah, time-time petang macam ni lah. Nak pergi melepak. Orang dah jam, orang semua dah penat balik kerja. Tak apa, kita malas nak balik. Keluar enjoy kejap. Ya, hari pun dah mendung kan. Rasa malas nak balik. Rasa macam nak pergi melepak kat tempat yang ada pemandangan yang awesome sikit. Ya, sementara tu kita dapat jalan-jalan sikit lah dengan Honda Wave 125 ni. Tangki pun dah full. Kursi pun dah bawa ekstra satu. Okay, jom kita berjalan-jalan layan full potensi motosikal Wave 125 ni. Saya pun gatal juga saja nak try tengok. Best saat jalan jauh sikit. Masuk highway dah ni. There is no turning back. Alangkah bestnya kalau suasana kat Malaysia ni sentiasa macam ni, right? Kalau tiap-tiap hari lah kat Malaysia cuaca macam ni, memang super lah. Sebagai penunggang motosikal ni cuaca paling perfect lah. Okay lah, secara jujurnya lah, ini adalah di antara motosikal 125cc yang paling slow pernah naik lah. Top speed dia kat meter 100. Ada check kat GPS. Okay, kat meter 105 lah. Kat GPS 92 je. Dia punya ralat dia 80 dengan 100 tu 10 km dengan GPS tau. Kalau 80 ni maknanya GPS 70. 60 km GPS 55. Ralat dia 5. Tapi honestly agak comfort lah, because dia punya seat dia lebar gila kan. Walaupun motosikal ni sebenarnya untuk town use, dia reka untuk town use, bukan untuk jalan jauh. Tapi saya tak boleh nafikan lah, dia agak comfort lah untuk orang setinggi saya ni, 5 kaki 10 ni. Dia quite okay lah. Cuma dia lembab sikit. Bapa overtaking ni dia ada kurang sikit lah. Tapi still okay siut. Ni yang best ni bila ride motor petang-petang ni. Bila jam pun korang tak stress tu. Lagi-lagi lah bila korang bawa motor slow. Kenderaan lain semua jalan slow, korang pun jalan slow. Kerana ini adalah korang punya hard speed limit. Ni memang max speed you pun. Habis lamba lah. Jam terhal bro. Kita boleh celok-celok. Pergi ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Yes lah. Oh man, ada smart lane lah pula. Bila smart lane ni ramai gila kereta masuk lane emergency. So bila ramai gila time jam, time petang orang activate smart lane, kereta masuk emergency lane ni kan. Walaupun tak sepatutnya ada kenderaan di sini, tapi banyak motor guna tau. So bila ada banyak kita guna emergency lane, motor semua akan pergi ke sana main celok-celok. Which is itulah saat agak bahaya lah untuk seorang penunggang motosikal bila kau main celok-celok. Pasal between kereta lah korang jadi blind spot tau. Susah kita nak nampak korang. Itulah masalah dengan smart lane ni sebagai penunggang motosikal lah. Tapi apa-apa pun tak kisahlah, jam ke tak jam ke, petang ke pagi ke, bawa kat jalan ni korang kena bawa relax, hati yang tenang. Safety first guys. Oh, apa dah jadi ni? Okay, exit Port Dickson. Port Dickson.
Okay, kita agak mengambil masa yang terlebih lama jugalah. Pasal saya buat terlampau relax tadi masa jam tadi. Benda lah ni irritating lah. Steady macam. Oh, jalan. Jangan sok. Alright. Woohoo. Highway protection. Alright. Okay, seriously minyak dah terus sangat. Motor ni memang saving minyak gila tu. Datang ke Port Texan. Tapi matahari sudah nak terbenam. Tapi kita dah sampai siut. Korang tengok matahari tu guys. Weh, cantik siut. Alright. Dah lama tak datang. Depan ni dah happening. Okay, jadi Honda Wave 125i dah sampai ke Port Dickson. Sangat cool lah. Okay, untuk recap, motosikal Honda Wave 125i ni 3 benda yang paling saya suka tentang motor ni ialah pertama sekali, tangki minyak dia not bad lah, besar lah. Sampai sini pun saya tak habis lagi, so boleh balik lagi tu. Kedua, dia ada boot space yang besar. Tapi ketiga, bila kau masuk highway, kau boleh hantar je top speed. Korang takkan kena speed trap. Pasal dia punya top speed takkan lebih pada limit, top speed limit kat highway. Yeah. So, jadi di sini je lah kita punya video untuk hari ni. Harap korang semua enjoy video ni. Do hit the like button and smash the subscribe button guys. Jumpa lagi video yang akan datang. Anda lepak sekejap dan enjoy pemandangan. Ciao.